Okey, hai semua. Hari ni saya nak bentangkan tentang subtopik 3.1 iaitu struktur membran plasma. Okey. Jadi baiklah, struktur membran plasma kita ni dia adalah mengikut konsep model Mosaic bendalih iaitu satu teori. So, model Mosaic bendalih ni dia menyatakan bahawa molekul protein yang terapung dalam dua lapisan fosfolipid membentuk satu corak mozaik yang sentiasa berubah-ubah. Okey. Jadi, kita tengok. Ini adalah struktur membran plasma kita. Nampak tak yang warna ungu tu? Warna ungu tu adalah protein. Jadi, dan yang warna kuning itu adalah dua lapisan fosfolipid. Jadi, protein yang ada dalam dua lapisan fosfolipid ini membentuk satu corak pada membran plasma. Yang mana corak dia adalah corak mozaik. Okey, sesuai dengan nama teori tadi iaitu model Mosaic bendalih. Mozaik ini dia maksudnya susunan lah. Okey, macam lantai kat rumah kita. Okey, mozaik. Dia ada susunan. Okey, yang mana lagi satu, kenapa dipanggil model Mosaic bendalih? Kenapa ada perkataan bendalih tu? Sebab dia boleh berubah-ubah bentuk dia. Okey, sekarang ni kita akan tengok lebih mendalam kepada struktur dia. Okey, ini adalah struktur membran plasma. Walaupun membran plasma, kalau kita tengok pada sel, kita tak akan nampak macam ni. Kita akan nampak macam satu garisan je. Tapi ini adalah rupa membran plasma kita bila kita zoom. Zoom guna mikroskop. Okey. Okey. Jadi, struktur yang kita kena tahu adalah yang pertama dua lapisan fosfolipid. Yang kedua adalah protein pembawa dan protein liang, yang ni sangat penting dalam proses pengangkutan yang kita akan belajar dalam subtopik seterusnya. Okey. Protein pembawa dia kosong. Kalau protein liang, nama dia liang sebab dia ada laluan kat tengah dia. Okey, kemudiannya kita ada glycolipid dan glycoprotein. Kedua-duanya ni ada sebab kenapa ada imbuhan glyco tu depan dia. Okey, tak apa. Nanti kita akan mendalami dalam slide yang seterusnya. Kemudiannya adalah kolesterol. Okey. Okey, yang pertama kita tengok fosfolipid. Fosfolipid ni adalah salah satu. Okey, kita cakap apa yang membentuk dua lapisan fosfolipid tu. Okey, dua lapisan fosfolipid ni dia dah ada banyak dah fosfolipid dalam tu. Okey, ada beribu-ribu dah fosfolipid dalam tu. Sekarang ni kita nak tengok satu fosfolipid tu macam mana rupa dia. Okey. So, fosfolipid ini dia ada bahagian dia. Yang mana bahagian dia ada kepala dan ekor. Jadi kepala dia tu kita kata berkutub dan ekor dia tidak berkutub. Okey, berkutub dan tidak berkutub ni apa? Berkutub ni dia ada kaitan dengan ikatan hidrogen yang mana akan kita belajarlah dalam subjek kimia. Okey. Yang mana bila dia berkutub maksudnya dia boleh buat ikatan hidrogen dengan air. Okey. So, sebab itu kepala ni kita panggil berkutub. Sebab kepala ni dia akan tertarik kepada air. Dan istilah kepada tertarik kepada air tu kita kata hidrofilik. Okey. Dan ekor ni tidak berkutub. Kenapa dia tidak berkutub? Sebab dia tak boleh buat ikatan dengan air. Dia tak boleh buat ikatan hidrogen dengan air. So, bila dia tak boleh buat ikatan dengan air, kita kata dia tidak tertarik kepada air. So, kita kata hidrofobik. Okey, fobia. Dia tak suka. Okey, jadi hidrofobik dia tak suka air. Okey. Dan konsep dua lapisan fosfolipid ini, okey, yang tadi kita tengok satu kan fosfolipid. Yang ini bila fosfolipid tu banyak-banyak. Okey, bahagian kepala di lapisan luar akan menghala ke arah bendalih luar sel dan bahagian kepala di lapisan dalam menghala ke arah sitoplasma. Okey, nampak tak? Dua lapisan fosfolipid ini dia dikelilingi oleh kepala fosfolipid tu yang bulat-bulat tu. Tapi bulat-bulat ni ada yang bulat-bulat tu iaitu kepala tu ada yang menghala ke luar sel.
Okey, dan ada yang menghala ke dalam sel. Jadi saya ibaratkan kepala yang menghala ke dalam sel tu yang menghala ke arah yang warna hijau tu. Jadi kepala yang terbalik tu, okey, yang ke arah warna hijau tu, itu bahagian lapisan kepala yang menghala ke dalam sel ataupun ke dalam sitoplasma. Okey, dan yang keluar tu, okey, dia menghala ke arah bendali luar sel. Dan macam mana pula dengan ekor? Ekor tak akan menghala ke mana-mana bendali. Sama ada bendali yang di luar sel ataupun di dalam sel. Ataupun bendali di dalam sel tu yang dah sitoplasma. Tidak. Ekor dia akan menghadap satu sama lain. Sebab ekor ni dia bersifat dia apa tadi? Tidak berkutub. Dia tak akan buat ikatan dengan air. Okey. Okey, seterusnya. Ekor ni dia macam ibarat macam minyak. Minyak kan tak boleh bercampur dengan air tapi dia boleh bercampur sama-sama dia je. Okey, sebab tu dia tidak berkutub. Okey. Seterusnya rantai karbohidrat. Okey, ingat lagi tak glycoprotein dan glycolipid? Kenapa dia ada perkataan glyco? Sebab glyco tu berkait rapat dengan glikogen ataupun glukosa. Okey, iaitu sebahagian daripada karbohidrat. Okey, jadi glycoprotein dan glycolipid ni adalah rantai karbohidrat. Apa fungsi dia? Dia adalah sebagai reseptor untuk hormon. Maksudnya, contohlah nanti ada hormon. Okey, dalam badan kita hormon ni dia macam satu signal lah. Signal dalam bentuk kimia, dalam bentuk bahan kimia. Okey. Jadi bahan kimia iaitu hormon tu dia nak meresap dalam sel kita, dia kena meresap melalui glycoprotein ataupun glycolipid ni. Okey, dia akan meresap, bukan dia tak akan lalu melalui, kita kata dia tak akan meresap dekat fosfolipid tadi. Okey, dia akan meresap dekat rantai karbohidrat tu. Okey, selain itu fungsi dia juga adalah untuk menstabilkan membran dan bertindak sebagai antigen bagi membolehkan pengecaman sel. Okey. Antigen ni ibarat macam identity card. Okey, untuk kita kenal dia. Okay. Seterusnya kolesterol. Okey, kolesterol ni berbeza dengan yang kolesterol yang penyakit tu. Okey, yang terlibat dalam penyakit jantung ni. Ini bukannya, ini kolesterol yang semula jadi ada dalam membran plasma. Jadi kolesterol ni dia ibarat macam simen. Okey, macam gam. Yang mana dia menjadikan dua lapisan ni lebih kuat. Okey kan, fosfolipid. Macam mana fosfolipid yang banyak-banyak tu boleh melekat antara satu sama lain? Sebab adanya kolesterol. Okey, menjadikan dua lapisan kuat dan lebih fleksibel. Fosfolipid dia tak bersifat fleksibel. Yang menyebabkan dua lapisan fosfolipid ni, membran plasma ni fleksibel adalah sebab adanya kolesterol. Okey, dan juga kolesterol menjadikan membran plasma kita kurang telak terhadap bahan larut air. Kenapa pula kurang telak? Bukan kita nak telak ke? Bukan membran plasma ni nak bagi bahan lalu melalui dia ke? Ya, betul. Tapi kita tak nak semua bahan senang-senang lalu melalui membran plasma kita. Ada setengah bahan kita tak nak dia masuk dalam membran plasma kita. So dengan adanya kolesterol dia dapat macam security guard lah ataupun dia dapat halang. Okey, supaya membran plasma kita taklah senang-senang je bahan-bahan boleh tembus melalui dia. Okey, so kurang telak terhadap bahan larut air. Okey, seterusnya kita tengok. Okey, untuk membran plasma kita kena familiar dengan nama lain dia. Nama lain membran plasma kita adalah membran telak memilih. Okey, ataupun ini bukan nama jugalah, ini sifat dia. Yang mana membran plasma kita dia hanya membenarkan pergerakan bebas sesetengah bahan merentasinya dan menghalang atau menghadkan pergerakan bahan yang lain. Jadi ada setengah bahan boleh bebas merentasi membran plasma kita dan ada setengah itu okey yang mana tak diperlukan oleh sel kita, okey dia akan halang. Okey. Baiklah, itu saja perkongsian daripada saya hari ini. Okey, sekian, terima kasih.